Ahli tajrid tidak perlu menentukan perbuatannya ikhlas atau tidak. Melihat ikhlas pada perbuatan sama dengan melihat diri sendiri ikhlas. Ikhlas ataupun tidak. Oh, ikhlas baru buat. Apabila melihat diri sendiri ikhlas, masih tersembunyi keegoan diri yang membawa kepada riak, ujub dan sum'ah. Ahli tajrid tidak memandangkan ikhlas. Buat saja, ini semua kebaikan daripada Allah. Allah menggerakkan ke arah kebaikan. Jikalau masih kita nak kena ikhlas, kasih orang ikhlas, rasa diri ikhlas, masih lagi rasa keegoan diri, masih lagi wujudnya diri. Itu adalah sifat-sifat yang tersembunyi yang membawa kepada riak, ujub dan juga sum'ah. Sum'ah ini suka beritahu orang kebaikan, suka beritahu orang. Diam. Ada para awliya Allah dan salihin dan orang-orang soleh, mereka hinggakan solat tahajud, isteri mereka tidak tahu mereka pernah solat tahajud.